So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni pukul berapa tak tahu, pukul 2 lebih dah. Bella dengan kawan-kawan nak pergi ke Sedip. Nampak Bella pakai baju Kedah hari ni. So nampak tak macam jiwa-jiwa kita nak pergi sungai-sungai kan. So sekarang Bella tengah tunggu kawan-kawan Bella main ambil, iaitu Dini dan Azira. Tiba-tiba hujan dekat sini. Minta-minta dekat Sedih nanti tak hujan lah, sebab kita orang nak makan. Ini ada buat spaghetti buttermilk. Dia dah buat Vietnam roll untuk pencuci mulut. Dan Azira tak tahu dia buat apa, sebab dia yang rancang piknik ni. Piknik apa pukul 2 lebih ni. Bella tengah tunggu mereka main ambil. Dia bawa ambil Dini. So mari kita tunggu mereka bersama-sama. Bella ada bawa tikar, Vietnam roll, tisu kering, glove dengan plastik sampah, sudu, ayak, ada cables, ada tripod untuk record. Tak tahu macam mana kita nak pergi. Semua bubuh sekali senang. Tak lagi senang angkut je. Berat weh. Lepas ni lambat lagi ni. So sementara tu Bella akan tunggu dekat luar lah. Untuk senang, mereka nak ambil Bella sekejap lagi. Harap-harap hampa dengar lah suara Bella kat sini je. Ini adalah second piknik kami. First piknik dekat Sedip juga. Semua juga hujan. Tapi hujan tu hujan renyai. Second piknik tiba-tiba hujan. Hujan lebat. Tak tahulah macam mana saya ni. Kita tak sampai saya tak hujan lah guys. Sebab nak pergi piknik ni guys. Dah siap elok dah ni. Dah bawa macam-macam dah ni. So kita tunggu mereka sampai. Okay? Dah sampai weh. Kak adik pergi dulu. Azrah nak kereta boyfriend dah. Macam boleh nampak dekat reverse tu. Hello. We are going to. We are going to where? Kami dah sampai Sedip. Kita tengah cari tempat nak duduk pula. Sekarang ni tengah rainy sedikit. Tapi kami gagah juga untuk main duduk kelah tang ni. Kau ke apa? Ya ke? 351 guys. 351 baru sampai Sedip. Dia tu duduk dalam kereta, duduk bersembang. So, pokok-pokok pendaki gunung. Ikut dah tu. Sini tu ada. Alhamdulillah. Sinilah sini. Okey. Guys, kita terpaksa ubah tempat. Hujan guys. Hujan. Lebat.
guys. So now kita nak rendam kaki. Best tak piknik kali ni? Best? Hari hujan. Ini okey tak? Best tak? Best tak? Guys, tengok comel tak? Wow. So cute. Sekarang kita nak pergi rendam kaki pula guys. Zona nak? Siapa dah beli kamera ni tengok beg ni saja ya? Saya. Dia lah turun. Ha. Buka kasut ni. Kasut nak gajah dia. Okay guys, saja nak bagi awareness kat semua bahawa selok gajah ni tak boleh pakai. Segala binatang ni selok-selok ni tak boleh. Haram. Tapi biasalah yang pakai pun macam tak apa biar ada. Lagi dia hanyut tengok tu kan. Okay, sekarang kita tengah berendam kaki. Wow. Makan kenyang, kita main ayam pula. Sejuk guys, sejuk. Ayam laju sebab hujan kan tadi kan. So dia turun laju. Masya Allah, bestnya. Tak ni, masalah naik tak boleh. Turun pandai. Naik tak pandai. Tu. Tu. aku bawa nyawa banyak lah. Okay guys, itu saja konten kita hari ni. Kami dah nak balik. Bye guys. Guys, tipu guys, tak balik pun. Weh, okay, update. Kami singgah Subway pula weh. Sebab nak makan dessert. Takut kita masuk pomat balik. Umat hajal. Beli baju pula. Dia nak perangai beli. Memang pusat weh. Rekod betul weh. Sampai orang tak nampak pun. Tengoklah outfit kami guys. Kau balik jogging. Aizul balik lecit. Nak makan pula. Penat shopping. Shopping buat. Tengah sikit. Wow. Kau dah harga? Dah sampai. Okay, tuang cepat. Ni sesi nak tuang pula weh. Ni apa ni? Brown sugar. Nama pun tahu. Tapi tahu pun bukan semalam lah. Sama je. Kui hang jatuh. Ni bagi 20. So, yang ni aku tak tahu benda apa. Why ni? I think so. Ui. Wah, banjir kat sini. Banjir ni. Weh. Allah Ta'ala. Hero sikit. Sat. Bagi aku potong tengah-tengah dia. Macam tu. So tak rancang-rancang.
Okay, jemput makan. Take one. Ini Bazir macam kutik. Han try makan sikit. Minum sikit-sikit minum. Ya, Zero punya betul-betul banjir siut. Satu hai pula dah. Tak balik ke kami tengah main makan cakotel pula. Berapa kali kata nak balik dah. Singgah sawit, singgah makan pula. Bye. Thank you for today. Balik elok-elok guys. Sekarang dah pukul 12 lebih. Oh nak balik. Bye guys. Jumpa nanti. Bye. Thank you.